Good morning from Helsinki. Buat ada dua meriah dah. Kita ni dah okay, kami sampai di Helsinki tadi pukul 9 pagi. Lepas tu dah settle letak luggage. And sekarang lagi macam biasa adalah kos dia. Lepas tu masuk dalam mall ni, tempat letak luggage lah. Dah masuk dalam mall ni. Nampak ni acing. Yang pasti kami dah gede tiket lah tadi. Tiket dia bersamaan 10.6 euro untuk satu orang. So 2 orang 2 kali 2 lah. And quick update, Helsinki dah panas. Salji dah kurang. Tak panas. Tapi salji dah kurang banding macam hari tu. Macam sis kami dari Rovaniemi, so kat Helsinki ni rasa panas lah, lebih kurang naik 16. Sekarang kami dalam train and as for now, aku just dah stop turun dekat area Skywheel tu. Lepas tu tengok tak pergi Skywheel ataupun pergi naik ferry ke Suomenlinna Island, sebab sebelah-sebelah je. Okay, dalam footage ni korang akan nampak Uspensky Church, korang nampak Skywheel and also ferry untuk ke Suomenlinna Island. Rasanya kami akan naik ferry dulu sebab lebih kurang 6 minit lagi ferry ni akan bergerak. Kita dekat atas ferry sekarang, Suomenlinna Island. Here you go. Kita akan melalui Laut Beku and aku akan cuba rekod macam mana bunyi dia, dan korang boleh dengar juga apa yang aku dengar nanti. Sampai dah ke Suomenlinna Island kurang 15 minit ferry ke 19 kurang macam tu lah. Dan sekarang kita explore Suomenlinna Island. Suomenlinna Island. Macam ni lah dia. Aku memang sebenarnya tak tahu nak berjalan ke mana dekat Suomenlinna Island. Aku just datang sini semata-mata untuk naik ferry tu. Nak rasa experience naik ferry dekat laut yang beku itu sahaja. Tapi ramai orang pergi kat arah sana, so why not kita ikut orang. Kita buat art berat sikit. Wow, Elika yang buat. Keras tu. Yang berwarna kuning, yang nampak basikal banyak ni. Taklah, apa yang kita orang baca kat depan dia tu ialah residential area. Yes, ada orang duduk kat pulau ni, bukan sekadar turis punya attraction sahaja. Suomenlinna ni kalau korang nak tahu in detail, Google lah. Apa yang aku boleh cakap sikit, ini adalah basically tempat kubu-kubu perang pada abad ke-19. 19. Yeay. Dari sini Suomenlinna Island, kalau tengok depan mata boleh nampak Helsinki straight away depan tu. Dia macam tak jauh sangat. Sekejap lagi kita sampai, aku akan tunjuk. Okay, dekat belakang aku kita boleh nampak ada 2 meriam kat sini. Belakang sana adalah Helsinki punya bandar. So tak jauh sangat. Macam naik ferry pun 15 minit. Dalam 30 minit lagi ferry akan datang balik. So ayolah kita berjalan sikit lagi. Jadi bila masuk dekat terowong pink tadi tu, okay, nampaklah ada orang punya kat sini. Adalah cafe, villa belakang sana. Ini banyak. Lepas tu kat sini ada church yang agak besar juga. Ferry dah sampai. Ayo kita balik ke Helsinki. Baru mendarat di Helsinki. Sekarang kita akan tengok bandar Helsinki dari atas. Nampak? Hi. Ticket. And another one. Alright.
Just go inside that one. Thank you. Okay. Tak tahu benda ni dah tak relevan lagi atau apa. Tapi masa kami nak naik, kami je naik benda ni. This is Helsinki from the top, everybody. And literally macam kami je yang ada kat atas ni. Oh, tinggi juga. Tengok sana. Wow, ni saya. Helsinki Church. Gayat. Okay, jadi kat atas ni kita akan nampak Uspensky Church and also Helsinki Cathedral yang warna putih besar sana tu. Okay, sedikit pengalaman naik Skywheel kat Helsinki tadi. Pusingan 3 kali pusingan, ambil masa lebih kurang 10 ke 15 minit macam tu. And best. Boleh lah tengok Helsinki daripada atas. Nampak library, nampak library pula, nampak church apa semua. So boleh try sebab harga pun macam tak mahal sangat. Pasal makan.